Pernah tak anda bayangkan melangkah ke satu tempat di mana ruang kelihatan bergerak dan masa terasa hilang? Hari ini saya nak bawa anda ke salah satu destinasi paling unik di Malaysia. Space dan Time Cube, Kuala Lumpur. Space dan Time Cube ialah tarikan pelancongan berkonsep futuristik yang menggabungkan seni digital, ilusi 3D, cahaya dan teknologi moden. Di sini, pengunjung bukan sekadar melihat, tetapi mengalami sendiri ilusi ruang dan masa. Setiap bilik direka dengan tema berbeza. Ada yang membuatkan kita rasa seolah-olah berada di angkasa. Ada juga yang mencipta ilusi ruang berlipat dan dunia digital. Menariknya, kebanyakan pengalaman di sini boleh dinikmati tanpa cermin mata khas. Semuanya boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab itu, Space dan Time Cube sesuai untuk pelancong, keluarga, kanak-kanak dan juga pencipta kandungan yang mencari spot foto dan video unik. Walaupun berada di tengah bandar Kuala Lumpur, di dalam sini, kita seolah-olah terlupa tentang dunia luar. Macam real, Mat. Okay guys, so hari ni aku dekat Lot 10. Hari ni aku nak pergi dekat Space Time Cube. Okay, tapi hari-hari minggu ni beratur panjang gila lah. Hai abang. Hai. Abang. Ya. Dari mana abang? Kita daripada Perak ni. Perak. Okey, kalau kata abang local Malaysia, Okay, just local show Malaysia. the IC. Okay, show IC. Okay, you can get RM60. Promotion kita sampai 12 sampai 21 hari bulan saja abang. 12 sampai 21. So biasa harga dia berapa? Biasa harga kita RM78 abang. 78. Patut aku tengok dekat Google harga 70 lebih. Ni baru 60 lebih. Ya betul. Untuk promotion ni kita bagi jual untuk Malaysia ni sempena hari Malaysia Okey. hanya RM60 sahaja. Okay, so dia kita tanya-tanya apa Space Cube ni? Okey, normal. Kat sini kita 3D art gallery abang. Okay. Okey, dekat sini bermakna sekejap. Kita macam ni. Cantik Tengok Kat sini, tengok dalam gambar pun dah cantik. Belum masuk lagi. Okey. Kat sini kita ada boleh ambil gambar, boleh ambil video. Okey. Kita ada 25 stesen. Okey. Tak termasuk dua ni lah. Okey. Okey, normally di situ dia kena bayar tapi but now you choose satu kita bagi free sahaja. Dalam harga tadi tu? Betul. Dalam harga RM60 yang tadi tu, Okey. you all boleh choose yang ini. Boleh pilih salah satu? Betul. Okey, so kena beratur dululah. Masa kena beratur panjang dulu. ni. Betul. Abang, untuk hari ni kita punya crowd sangat-sangat menakjubkan. Aku tak tahan ni beratur panjang. Ni dah berapa line? 1, 2, belang depan lagi dalam. Untuk hari ni terlampau ramai guys. Kalau korang yang mana dekat, kita datang dekat Lot 10. Okey. Okey. Dekat dalam dekat dengan Bukit Bintang, korang boleh datang. Time Buka kita pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam untuk cuti ni. Okey, so kita tengok apa yang best kat dalam sini. Okey. Bye. Okey guys, so dekat sini dia punya panduan-panduan yang korang boleh ikut. Okey, ini dia punya plan map dia lah dekat dalam sini. So kita berada dekat bahagian sini sekarang. Okey, dekat bahagian masuk ni sekarang. So kita akan pergi masuk dekat tempat yang ni tu. Okey bro. Okey, baiklah, tempat pertama ni dipanggil Harta Karun. Sebab kat sini boleh nampak lah banyak khazanah daripada negara lain. Okey. Oh, contoh macam ni. Oh, potret ni bertrini. Okey. So, Lepas tu ada kat dalam ni. Okey, dalam ni Ini dipanggil Last Amber. Oh, Last Amber. Macam dalam air. Kita dalam air ke ni? Nampak Bang, lemas sikit bang. Buat muka lemas. Lemas kan? Lemas. In character. Okey. Baiklah. Okey, lepas tu? Di sini pula. Okey, yang ni pula? Ini pula dipanggil Teras Keabadian. Teras Keabadian. Okey, kat sini dia diceritakan yang ini adalah pokok terakhir dekat dunia ni. Pokok yang terakhir. Sebenarnya satu tempat ni dia ada cerita dia. Dia pasal AI. Ni pasal dunia dah hancur, lepas tu kita kena duduk dekat angkasa and AI control lah. Patutlah nama dia Space and Time. Okey, faham. So ini adalah pokok yang terakhir. Ala-ala ni pokok terakhir lah yang ada sekarang ni dibawa dekat luar daripada bumi kan? Betul, angkasa. Angkasa lah, kita kat angkasa sekarang kan? Betul. So, kita tengok lagi apa lagi yang best kat dalam ni. Okey, untuk adik-adik pula yang pandai mewarna macam ni kan, diorang tengah colour-colour ni, diorang colour-colour ikan yang ada ni. Lepas tu nanti dia scan. Lepas dia scan, dia orang akan keluarkan ikan yang korang dah colour tadi. Nampak tak? Dia tulis nama tu. Tak nampak dia tadi. Ijah. Oh, Ijah. Kan? Nampak kan? So, best tu. Kan? Dekat sini pula, korang boleh main pijak-pijak lantai ni baik. Best kira.
Okay guys, so dekat sini kita panggil bahagian space puzzle. Okay, aku tadi dah belaga dah ni, cermin ni. Okay, kita ronda sekejap. Kita ronda pusing. Dia pusing satu petak je kot. Dia satu petak je. Sorry. Okay, dia petak je guys. Dia petak je. Dia keliling ni pusing. Awak tempat dia ke? Bang, tak nak pergi bintang balik hari ke? Memang layan gila mat dia punya AI dia. Kau tengok. Kan? Nampak tak? Dia dekat dalam tu, dia ikut bayang-bayang orang tu kat dalam. Nampak tak dia gerak tu? Best tu. Okay guys, so dekat sini yang bahagian terakhir, korang boleh tengok dekat bahagian VR. Yang ni satu lagi bahagian cinema. So yang ni korang boleh pilih salah satu lah. Kau nak pergi sana ke nak pergi sini? Kita pergi tengok apa yang kat sini, apa yang kat sana. Okey tak okey? Yang dekat sini bahagian VR. So aku tak tahu apa yang diorang tengah tengok. Okey, yang ini aku cuba sendiri. Wow, aku nampak tangan aku dekat dalam sini. So sekarang aku punya gambaran ada dekat sini, dekat dalam ruang tamu. Okey, aku nampak dekat situ ada TV besar. So belum nampak tangan aku kat sini dah. Tapi terangan ni berbentuk 3D. Okey, macam hologram style. Kan? Kat sana ada macam-macam lah. Korang kena cuba lah Mat kat sini Mat. So kita tengok dekat bahagian cinema pula. Okay guys, so aku dah nak balik ni. Yang ni kedai merchandise diorang. Sesuai lah untuk korang nak bawa anak-anak korang bercuti kat sini pula. So aku dah sampai sini. Aku sangat-sangat recommend korang untuk datang ni. Apa lagi? Datanglah kat sini guys. Bye. Hai guys, Assalamualaikum. So today I nak bawa you guys pergi ke Space and Time Cube Malaysia. Space and Time Cube yang terletak dekat Lot 10 Bukit Bintang. Kali ni aku pergi seorang-seorang. Lepas ni aku nak bawa family aku pula. Like seriously memang best gila tempat ni. Banyak ilmu apa boleh dapat dan juga banyak masa apa boleh spend dengan family hampa. Harga yang sangat patutkan dan juga sangat-sangat reasonable dan sesuai dengan apa yang ada kat dalam ni. Banyak tempat-tempat yang boleh hampa OOTD guys. Memang puas hati. Ini yang aku belajar apa tengok sendiri. Tu dia. Cahaya boleh pantulan daripada cermin lah. And hampa tengok sendiri. Dekat sini nampak macam biasa kan sebenarnya pasiak nah hampa. Ini paling best. Cantik dan love. Mak suka. Nampak tak tangga macam tu kan. Yang ni paling main lah. Main attraction dia memang cantik terus. Hampa boleh bawa sekalian hampa, mak hampa mak tengok kat sini. Nampak tak? So sweet dia pun berdua kat situ Aku siap main game tembak-tembak hampa hilang terus dewasa aku jadi budak-budak tu tengok tu. Tak dia orang dekat duduk kat sini tapi memang cantik je tempat ni. So you guys, tunggu apa lagi? Memang cantik je tempat ni, memang sesuai untuk bawa family apa semua boleh datang dekat sini. Have fun dengan kawan pun boleh, tak ada masalah. Banyak je tempat-tempat OTD dan juga nak gambar, nak buat video, memang love teruk guys. So apa lagi tunggu guys? Jangan lupa untuk datang ke Space and Time Cube dekat Lot 10 sekarang juga daripada promosi tau. Jangan lupa untuk follow TikTok Space and Time Cube Malaysia. Yang mau liburan ke Kuala Lumpur, please masukin tempat ini ke itinerary deh. Ini tuh immersive experience yang baru buka beberapa bulan lalu. Kayaknya masih banyak yang belum tahu loh. Lokasinya di area Bukit Bintang. Di sini ada 25 spot insta-worthy, bisa kita nikmati tanpa harus pakai kacamata 3D. Favorit aku sih di time tunnel ini guys, karena imersifnya tuh ganti-ganti. Jujur ini bagus-bagus sih. Di beberapa klip, kalian tuh bakal berasa masuk film Indosiar ala-ala gitu. Terus lihat deh, part ini tuh paling gong dan paling bikin takjub ya kan? Karena partikel streamnya tuh bikin berasa masuk dimensi lain. Kalau kesini sendiri tenang aja, di sini tuh banyak staff yang sigap buat bantuin take foto atau video. Harga tiketnya start from 150 ribuan aja guys. Ini tuh lebih affordable loh dibanding di Bangkok atau yang di Filipina. Beli tiketnya, aku saranin via aplikasi Klook aja, karena rate-nya tuh selalu dapet yang lebih murah. Biar lebih cuan, kalian bisa masukin kode promo aku ini ya, biar dapet tambahan diskon up to 8%. Catat nama tempatnya Space and Time Cube Kuala Lumpur, lokasinya di Lot 10 Bukit Bintang ya guys. Kalau ke KL, jangan lupa kesini. Space dan Time Cube membuktikan bahawa pelancongan hari ini bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang pengalaman. Jika anda mencari destinasi yang berbeza, moden dan penuh imajinasi, Space dan Time Cube Malaysia mungkin patut ada dalam senarai lawatan anda seterusnya. Jumpa lagi di perjalanan yang akan datang. Kalau video ni bermanfaat, tekan like, kongsikan dengan kawan-kawan dan subscribe supaya tak terlepas video menarik seterusnya. Please come in for a guest away. We are party soon.
Let's not get onto my Tyrannosaurus. Run! Don't wait.